Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Khalil Husairi bin Rusmadi. Nombor matrik 0231103252 daripada Fakulti of Islamic Studies. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan ataupun menerangkan berkaitan peranan mikrotakaful dalam memperkasakan sosio-ekonomi golongan B40. InsyaAllah kita akan pergi. Baiklah, sebelum kita pergi berkaitan dengan mikrotakaful, kita pergi dulu kepada cabaran sosioekonomi bagi golongan B40 di Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2023, ada disebutkan bahawa 40% golongan B40 menghadapi risiko kemiskinan berterusan dan disebabkan tinggi kadar pengangguran dan pendapatan yang rendah. Yang kedua, keterbatasan akses kepada perlindungan kewangan. Dan yang ketiga, risiko terdedah kepada kejadian yang tidak dijangka seperti penyakit dan kemalangan. Sebagaimana kita tahu, golongan B40 adalah golongan yang dikategorikan antara golongan yang paling rendah lah. Golongan yang gajinya adalah gaji basic, dan untuk beliau nak berfoya-foya ataupun menggunakan duit itu mestilah dalam keadaan yang berhati-hati kerana tidak tahu apa yang bakal berlaku. Okey, kita akan pergi ke muka yang seterusnya. Baiklah, mungkin ada pendengar yang tertanya-tanya, apakah itu mikrotakaful? Mikrotakaful adalah skim perlindungan takaful yang direka khas untuk golongan berpendapatan rendah. Contohnya B40. Berdasarkan prinsip syariah Islam iaitu tabarruk, yakni sumbangan, dan ta'awun, yakni saling membantu, menjamin akses perlindungan kewangan yang mampu milik dan eksklusif. Bagi prinsip utama mikrotakaful, ia adalah perlindungan takaful bagi golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, skim yang mampu milik dan mudah diakses. Dan yang ketiga, diperkukuhkan dengan prinsip ta'awun, yakni saling membantu, tolong-menolong. Dan yang keempat adalah patuh syariah dan diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan mikrotakaful. Yang pertama adalah accessibility, yakni perlindungan untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kemampuan premium rendah dan manfaat yang optimum. Dan yang ketiga, pematuhan syariah, yakni urus niaga yang bebas daripada rasuah dan qarar. Dan yang keempat, perpaduan komuniti, solidariti sosial yang dikukuh. Dan yang kelima, ketahanan kewangan, yakni lindungi keluarga B40 daripada risiko. Okey, untuk yang mudah, mikrotakaful ni dia lebih kepada macam skim untuk orang yang bawah ataupun golongan yang susah untuk ada juga takaful. Walaupun takaful tu tak sehebat takaful yang first class. Mikrotakaful ni adalah khususnya untuk membantu golongan-golongan yang tidak mampu untuk nak mengambil takaful yang tinggi disebabkan gaji yang rendah dan memerlukan penggunaan duit secara harian untuk keluarga dan sebagainya. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis ataupun jenis skim-skim mikrotakaful. Untuk yang ini saya memspesifikkan, memperincikan berkaitan dengan kesihatan lah. Contoh, kita ada pertama MySalam. Yang kedua, kita ada skim perubatan madani. Dan yang ketiga, kita ada iBrim. Untuk MySalam, MySalam ni adalah skim takaful perlindungan kesihatan sosial yang ditajuk oleh Kerajaan Malaysia. Objektif utama dia memberi perlindungan kewangan kepada golongan B40 dan M40 apabila ditimpa penyakit kritikal atau dimasukkan ke hospital. Mikrotakaful MySalam ni dikategorikan sebagai mikrotakaful kerana ia menyediakan perlindungan asas dengan kos yang sangat rendah atau percuma, ditujukan kepada golongan berpendapatan rendah. Jadi untuk MySalam ni memang khususnya untuk B40 lah, sebab kita faham bila kita nak ambil insurans, dia satu kos yang sangat mahal. Mungkin kalau tak mahal pun dia kos yang terlalu tinggi untuk golongan B40 untuk nak mengambil benda tu. Jadi adanya mikro takaful, skim mikro takaful seperti skim perubatan madani, iBrim dan MySalam, ia membantu. Seterusnya kita pergi kepada skim perubatan madani, dia hampir sama juga. Yang ni yang dikemukakan yang latest lah. Perlindungan sosial, skim perubatan madani berfungsi sebagai perlindungan kesihatan asas yang ditanggung oleh kerajaan. Sama seperti konsep mikrotakaful yang menyediakan perlindungan kos rendah dan golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, tiada caruman. Peserta tidak perlu membayar premium, sebaliknya manfaat ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Yang ketiga, manfaat terhad. Had perlindungan ditetapkan contohnya 250, 125 dan 75. Selari dengan prinsip mikrotakaful yang memberi perlindungan asas, bukan menyuruh
Dan golongan bersasar ni adalah golongan yang susah lah. Contohnya, tapi kebanyakannya adalah golongan yang mendapat STR lah untuk skim perubatan madani ni. Okey, bagi iBRIM ni sama juga, dia lebih kepada kesihatan. Skim perlindungan, iBRIM ialah skim mahkota kaful yang diperkenalkan kerajaan Malaysia untuk penerima bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM lah. Dan tujuan dia memberi perlindungan asas kepada golongan berpendapatan rendah, iaitu B40, sekiranya berlaku kematian atau kemalangan. Mahkota kaful yang ada pada iBRIM ni adalah perlindungan kos rendah ditaja kerajaan tanpa caruman daripada peserta. Ia rujuk daripada inilah ciri-ciri skim takaful kesihatan makro kajian perspektif dalam kalangan B40. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada makro takaful memperkasakan golongan B40. Yang ni ringkas saja, dia tak panjang. Okey, makro takaful ni dia memperkasakan golongan B40 daripada ada 4 benda. Yang pertama, perlindungan kewangan, yakni melindungi risiko kewangan akibat kemalangan dan penyakit. Yang kedua, peningkatan akses, memudahkan akses kepada produk takaful yang mampu bilik. Yang ketiga, kestabilan sosioekonomi, yakni mengurangkan beban kewangan dan meningkatkan ketahanan keluarga. Dan yang keempat, pembelajaran dan kesedaran, meningkatkan pemahaman tentang pengurusan risiko kewangan. Okey, makro takaful ni baguslah kerana dia mendidik. Dalam masa yang sama dia memelihara keluarga kita, dan masa yang sama dia mendidik kita. Okey, kita akan pergi yang seterusnya. Seterusnya kita akan pergi berkaitan dengan manfaat makrotakaful sebagai mekanisme perlindungan kewangan lah. Dia ada dua. Yang pertama, manfaat langsung dan manfaat tidak langsung lah. Manfaat langsung, contohnya perlindungan penyakit kritikal. Macam mana kita sebut berkaitan dengan skim Salam, manfaat tu naik sehingga hampir 8,000 bagi penerima yang didiagnosis daripada salah satu daripada 40 penyakit kritikal lah. Yang kedua, manfaat kematian dan hilang upaya kekal. Perlindungan tenang menawarkan papasan antara 5,000 hingga 50,000 dengan caruman serendah RM5 sebulan. Yang ketiga, sokongan kewangan kecil tetapi bermakna. Walaupun jumlah lebih rendah berbanding takaful konvensional, ia sangat penting bagi B40 yang tiada simpanan atau perlindungan lain. Yang keempat, perlindungan rumah. Kajian menunjukkan makro takaful dapat membantu B40 mengelakkan kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam atau kebakaran. Yang kelima, pencegahan kemiskinan ekstrim. Tanpa perlindungan rumah, kehilangan tempat tinggal boleh menjerumuskan isi rumah B40 ke dalam kemiskinan yang sukar dipulihkan. Yang tu bagi manfaat secara langsung yang kita nampak. Manfaat tidak langsung, yakni disiplin kewangan. Ia membentuk tabiat membayar caruman secara berkala, mendidik tentang kepentingan perancangan kewangan jangka panjang. Yang kedua, keyakinan usahawan, meningkatkan semangat untuk mencuburi perniagaan berisiko rendah kerana adanya perlindungan jika berlaku musibah. Dan yang ketiga, kurangkan beban kerajaan, mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kebajikan kerajaan, membolehkan sumber dialihkan kepada program pembangunan lain. Dan yang terakhir sekali, perkembangan industri takaful, memperluaskan pangkalan peserta dan mendorong inovasi produk baru untuk pelbagai segmen pasaran. Untuk manfaat makro takaful, sebenarnya dalam kita melihat dia membantu kerajaan, membantu rakyat. Dan masa yang sama, secara tidak langsung, dia mendidik kita sebagaimana saya sebut tadi, untuk masyarakat itu belajar untuk mengetahui kepentingan duit tu dan mengetahui untuk berjaga-jaga di masa hadapan, kerana kita tak tahu betul. Memang kita tidak boleh menganggap masa hadapan, tapi kita boleh preparation untuk jikalau lah kita membayar dengan sikit, kita boleh mempertahankan diri jikalau berlakunya benda musibah yang besar. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada bidang ataupun poin yang penting lah, iaitu cabaran dan faktor yang mempengaruhi penyertaan golongan B40. Kenapa ini penting? Sebab ini kita akan bagi dari sudut kajian kenapa benda ini menjadi sukar untuk golongan B40 ni nak menerima ataupun nak membuat makro takaful. Yang pertama, isu syariah lah. Dia menjadi isu persoalan mengenai penggunaan dana zakat bagi menggantikan caruman peserta B40 lah. Sebab takaful dianggap sebagai satu keperluan, yang ini daruriyat dalam pengurusan risiko kewangan, namun pelaksanaan memerlukan penguatkuasaan fatwa lah yang membolehkan dana zakat digunakan. Tapi yang menjadi isunya adalah apabila kita nak membezakan, sebab untuk indikator perbezaan golongan asnaf ni, dia ada dua. Yang pertama, penyaluran untuk asnaf ni adalah ditentukan oleh had kifayah zakat negeri, manakala B40 lebih kepada ditentukan oleh kerajaan lah berdasarkan pendapatan isi rumah.
Yang menjadi isu yang kedua adalah penglibatan status penerimaan muka Islam. Contohnya, kerajaan mereka tak meletakkan indikator B40 ni mestilah Islam. Tak. Bila kita kerajaan meletakkan golongan B40 ni kamu Islam, kamu tak Islam. Kalau kamu punya berpendapatan rendah, kamu miskin dan sebagainya, kamu dikategorikan B40 tanpa mengira bangsa ataupun agama. Dan yang menjadi yang ketiga, yang menjadi isu bagi isu syariah yang ketiga adalah berkaitan dengan adakah golongan bukan Islam dikategorikan sebagai asnaf mu'alaf. Itulah yang menjadi isu bagi syariah dan agak besarlah sebenarnya isu dia. Dan kita pergi kepada dua isu kos lah. Isu kos ni menjadi isu kerana baiklah, untuk yang kedua adalah isu kos. Isu kos ni lebih kepada macam kalau kita tengok kajian yang saya letakkan rujukan, mendapati kadar sumbangan yang rendah menyebabkan produk takaful ni hampir tidak memberi keuntungan kepada syarikat. Ringkasan dia macam ni lah. Apabila contoh kita letakkan MySalam untuk bayaran dia adalah RM5 sebulan. Yang menjadi puncanya, yang menjadi kerisauannya adalah bayangkan masuk RM5 sebulan. Tapi bila dia sakit ataupun yang lain ni sakit, kos ubat ni dengan inflasi dan sebagainya, dia menjadikan tak cukup duit takaful yang mikro takaful tak cukup, menjadikan satu isu kepada ni lah syarikat yang buat mikro takaful tu. Itu yang menjadi isu bagi kos rendah ni, isu kos. Bagi isu undang-undang pula, cabaran utamanya adalah isu bidang kuasa undang-undang berkaitan wakaf dan zakat lah. Kita tengok, kajian mendapati bahawa pengguna dana zakat dan wakaf sebagai dana takaful memerlukan penguatkuasaan fatwa. Namun setiap negeri mempunyai perbezaan fatwa mengikut Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Okey, hal ini menyebabkan apa? Penyatuan fatwa bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan bidang kuasa kerajaan negeri serta pelbagai pihak seperti institusi zakat, Majlis Agama Negeri dan syarikat takaful itu sendiri. Jadi dia memerlukan satu kerjasama yang konsisten dari semua pihak. Jadi diperlukan untuk nak merealisasikan penggunaan dana zakat dan wakaf sebagai sumber dana takaful yang berkesan. Dan akhir sekali kita pergi berkaitan isu kesedaran masyarakat lah. Dia menjadi isu kerana apa? Okey, selain isu undang-undang, tahap kesedaran masyarakat ni juga kita perlu betulkan. Sebab apa? Kalau kita tengok kajian mendapati bahawa masyarakat B40 ni kurang kesedaran dalam pengurusan kewangan. Sebab bagi apa? Sebab mereka lebih mengutamakan barang asas berbanding perlindungan takaful. Walaupun syarikat dah tawar dah, memang mampu milik memang rendah, tapi mereka mereka masih lagi nak menggunakan duit itu untuk membeli barang asas lah. Dan ini memerlukan bimbingan dan kesedaran yang penting lah. Sebab apa? Ditambah pula dengan kesukaran golongan B40 ni nak akses takaful secara digital dan kurang pengetahuan teknologi. Jadi inilah menjadi kesukaran lah bagi nak memberikan masyarakat sedar akan kepentingan mikro takaful dalam hidup mereka. Okey, seterusnya. Baiklah, akhir sekali kita akan pergi kepada cadangan dan langkah seterusnya lah. Saya berikan dua. Yang pertama, kerjasama institusi, dan yang kedua, pendidikan takaful. Untuk kerjasama institusi ni, mengukuhkan kerjasama antara institusi kewangan Islam, badan kerajaan dan komuniti B40 bagi memastikan program mikro takaful mencapai golongan yang paling memerlukan perlindungan kewangan. Dan yang kedua, pendidikan takaful lah. Memperluaskan program pendidikan takaful secara berterusan, memperbaiki mekanisme penyampaian produk mikro takaful yang lebih eksklusif, serta memantau dan menilai keberkesanan program secara sistematik dan menyeluruh. Okey, ringkasnya adalah kat sini, untuk kerjasama, sebagaimana saya sebut untuk yang sebelum ni, kita mestilah berusaha memberikan sebanyak mungkin ilmu kepada golongan B40. Dan kita mestilah menggunakan teknologi yang moden sekarang ni dengan sehabis baik untuk kita dapat menilai ataupun dapat melihat siapa golongan yang lebih layak memerlukan mikro takaful ni. Dan pendidikan takaful lah yang penting ni adalah kita nak kena sampaikan dengan pelbagai kaedah bagi dia faham bahawa mikro takaful ni penting, walaupun kita tidak melihat pada zahirnya, tapi mungkin pada hakikinya dia penting kerana ia melindungi pada peristiwa yang kita tidak tahu apa yang berlaku.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penutup. Okey, baiklah, untuk penutup kesimpulannya mungkin kita melihat makro takaful ni sebagai benda yang hampir sama dengan takaful. Tapi sebenarnya makro takaful ni benda yang berbeza lah. Berbeza kerana takaful ni memang untuk bersifat membantu dan memberikan sedekah. Tetapi untuk makro takaful dia lebih memfokuskan golongan B40. Dan Alhamdulillah lah di Malaysia banyak melakukan makro takaful. Cuma apa yang kita perlu buat adalah memberikan kesedaran yang banyak dan kesedaran yang teliti dan semangat kepada golongan-golongan B40 supaya mereka mengambil juga. Untuk apa? Untuk sebagai langkah berjaga-jagalah untuk pada ke depan hari. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Untuk rujukan boleh lihat, saya dah berikan rujukan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.